Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Hari ini saya berada di Bukit Baru, Melaka. Ini adalah rumah Puan Roslina. Terima kasih diucapkan kepada Puan Roslina kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Rumah ini mempunyai 7 bilik dan 4 bilik air. Luasannya adalah 55 kaki kali dengan 59 kaki dengan total keluasan 2,514 kaki persegi. Dan ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Seperti biasa binaan kami di MIH, kami menggunakan bata merah dan atap genting Saga Lagenda. Dan kalau anda boleh lihat, longkang perimeter ni kami berikan secara percuma. Dan ini adalah bahagian teres yang kedua. Mana ada 2 facing ya, satu di bahagian hadapan dan satu di bahagian sisi kanan rumah. Kemudian satu sliding door di bahagian tepi ni mana include. Dan trademark kami adalah binaan yang bertangga. Cuma trademark kami lah. Dan kemasan tas semua yang ni semua dah include. Kemasan tas seluruh rumah yang kami berikan. Untuk tingkap kami menggunakan tingkap casement dan cermin tinta hitam ya. Dan ini adalah pipe air bahagian luar. Ini kami berikan 2 secara percuma. Dan kalau anda lihat, dekorasi luar rumah kami berikan secara percuma. Maksud dekorasi luar rumah secara percuma tu adalah kemasan coping, Sierra plank, ini semua dah include lah. Dan kalau ada groove line tu sekali dikira include. Dan ini adalah teres hadapan rumah. Rumah ni menggunakan wiring 3 phase yang semua dah include lah. Disebabkan harga binaan melebihi 250k, iaitu kami berikan secara percuma. Ini adalah teras hadapan menggunakan pintu mounted door. Ini adalah pandangan hadapan rumah. Maafkan saya agak terbatas sikit sebab keluasannya yang dekat dengan longkang lah. Saya tak boleh tunjukkan view yang lebih luas. Jadi macam inilah. Ini adalah pandangan hadapan rumah. Untuk pemilihan cat ni semua anda tentukanlah mengikut cita rasa anda. Dan ini adalah pandangan untuk sisi kanan rumah. Ini adalah sisi kanan rumah. Kami di MIH, kami menerima 3 kaedah cara pembayaran ya. Antaranya adalah tunai, LTPSA dan loan bank. Untuk rumah ni menggunakan pembayaran secara tunai lah. Dan jom saya tunjukkan bahagian dalam. Untuk RAM ni dikira upgrade. RAM ni dikira upgrade tambahan. Pintu rumah ini mana include, memang standard kami. Pintu kami menggunakan pintu mounted door dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Semua include. Ini adalah ruang tamu. Untuk kemasan elbow ini dia upgrade ya. Berkeluasan 16 kali 15 kaki. Kemasan elbow ini di upgrade, rumah upgrade. Dan untuk konten tu ditambahan lah, ada tambahan wiring. Ini adalah tas yang dipilih. Ini tas standard kami ya. Ada beberapa pilihan yang anda boleh tentukanlah mengikut selera anda. Dan ini adalah bahagian ruang makan berserta dengan dapur kering dan dapur basah di bahagian belakang lah. Untuk ruang makan ni berkeluasan 12 kali 15 kaki. Ketinggian pelantai ke ceiling yang kami berikan adalah 11.5 kaki ya, plus minus 11.5 kaki. Dan ini adalah dapur kering ataupun dry kitchen lah. Mempunyai kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice. Ini adalah tas standard kami. Pilihan tas yang dipilih dari rumah. Untuk tabletop ni ada tambahan ya. Memang kami berikan tabletop secara percuma. Tapi untuk rumah ni, tuan rumah tambah lagi lah tabletop. Ni ada tambahan. Tambahan tabletop lah yang dikatakan. Dan ini adalah bahagian dapur basah. Berkeluasan 11 kali 11. Untuk tabletop kami berikan secara percuma berserta dengan backsplash.
Dan ini adalah segi standard kami lah. Memang semua dah include dan tambahan. Pintu belakang pun ni adalah pintu standard kami. Kami menggunakan pintu mounted door dan kemasan cat Nippon Paint. Dan untuk design lantai semua ni anda yang menentukan lah design macam mana dan sebagainya. Pokoknya satu bilik air di bahagian belakang. Ni bilik air yang keempat lah, tapi saya tunjukkan nanti untuk bilik yang ke-7 nanti lah. Dia akses bilik dapur ke bilik air 7 ada akses. Dia attach lah berdua. Okey, dan ini adalah ruang keluarga. Cukup besar ruang keluarga di kat sini. Berkeluasan 26 kali 14 kaki. Kalau anda boleh lihat, kemasan plaster, shielding berserta dan kunci kami berikan seluruh ruang kecuali di bahagian bilik air lah. Pada kami berikan kemasan tas penuh. Okey, dan ini adalah Swiss standard kami, itu Swiss German Cement. Ini semua dah include lah, memang tak ada tambahan. Okay, jom saya tunjukkan bilik yang ke-7 dahulu. Setiap pintu bilik macam dekat tadi menggunakan pintu mounted door dengan kemasan cat Nippon Paint. Okey, untuk bilik 7 ni berkeluasan 11 kali 10 kaki. Okay, dan ini adalah bilik air kongsi yang tadi tu. Okey, kemasan tas sehingga ke ceiling. Kelengkapan sanitary asas ini adalah tas yang dipilih. Okay, ini semua standard kami Sinki, toilet bowl dan shower ni, ini semua standard kami. Tak tambahan lah. Dan untuk aksesori dalam bilik air ni, semua yang ni kami boleh tolong pasangkan secara percuma selagi workers masih di site lah. Bilik yang ke-6. Bilik ke-6 ni berkeluasan 14 kali 12 kaki. Okay, untuk poin-poin lampu kipas ni mana include. Cuma untuk poin aircon tu ada tambahan lah, tambahan wiring. Dan ini adalah bilik air yang ke-3. Sama juga menggunakan pintu PVC door jenis tebal. Ketebalannya boleh membawa ke tombol. Yang kami berikan adalah high quality lah. Okey, dan untuk spek bilik air, apa yang anda akan dapat adalah kemasan tas sehingga ke ceiling, kelengkapan sanitary asas iaitu adalah shower, toilet bowl dan sinki, dan ini adalah tas yang dipilih. Okay, untuk bilik air ni berkeluasan 8 kali 4 kaki. Macam saya kata tadi, untuk aksesori ni semua yang ni kami boleh tolong pasangkan secara percuma selagi workers masih di site lah. Dan ini adalah bilik yang keempat, berkeluasan 14 kali 12. Untuk bilik 4 dan bilik 6 ni sangat besar 14 kali 12. Okay, untuk kemasan cat dalam kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint. Untuk bahagian dalam kami menggunakan Easy Wash lah. Di bahagian luar kami menggunakan Nippon Weatherbond. Okay, dan ini adalah bilik 1, bilik utama. Okay, untuk bilik 1 ni berkeluasan 12 kali 13 kaki. Dan untuk rumah ni, lampu kipas ni semua untuk rumah yang beli sendiri. Dan kami juga ada menawarkan package premium, iaitu package yang dah include sekali lampu kipas, pintu bifold door, pintu screen door, L-box dan sebagainya lah, banyak lagi. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, boleh saja hubungi kami dan kami akan terangkan dengan lebih detail lah pada anda. Okay, ini adalah bilik yang ke-5, berkeluasan 12 kali 12 kaki. Okay, dan ini ada hallway untuk ke bilik 5 dan bilik 3. Bilik 1 bilik bahagian tengah. Okay, dan ini adalah bilik yang ke-3 Bilik ke-3. Okay, bilik yang ke-3 berkeluasan 13 kali 12 kaki. Okay, kalau anda berminat nak bina rumah di atas sana sendiri, nak lakukan site visit dahulu, boleh saja hubungi kami lah. Dan kami akan sharekan location dekat kepada anda. Nak bincang dahulu ataupun nak survey-survey boleh, tiada masalah. Dan kami juga menawarkan konsultasi secara percuma kepada pelanggan kami. Okay, dan untuk plan rumah yang 3D itu pun kami berikan secara percuma kepada pelanggan kami. Jadi kalau anda berminat ataupun berawat sesuatu, boleh saja hubungi kami lah. Kami akan share location kepada anda. Okay, dan ini adalah pandangan untuk ruang keluarga daripada sudut bilik 2.
Okay, kami di MH, kami menggunakan bahan binaan bata merah dan atap genting Saga Lagenda. Dengan harga yang anda dapatkan itu, kami berikan dekorasi luar rumah secara percuma, longkang perimeter secara percuma dan tabletop secara percuma beserta backsplash. Dah banyak lagi lah. Banyak lagi dan spek kami berikan. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh saja hubungi kami dan kami akan terangkan dengan lebih detail lah. Dan sekali itu sahaja daripada saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Siam Berhad. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan strata pelanggan. Assalamualaikum.